Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sepanjang masa. Saya Ahmad Hazman bin Ali akan membentangkan mengapa lelaki menjadi guru prasekolah dan bagaimana mereka bertahan. Wawasan rentas negara untuk memperkukuh tenaga kerja prasekolah Malaysia. Topik ini sangat penting kerana penyertaan lelaki dalam pendidikan awal kanak-kanak PKK bukan sekadar soal angka tetapi soal persepsi, budaya dan masa depan kanak-kanak kita. Dua kajian daripada negara luar iaitu Croatia dan Turki memberi gambaran jelas tentang mengapa lelaki memilih profesyen ini dan bagaimana mereka bertahan dalam bidang yang majoritinya wanita. Isunya relevan kepada Malaysia kerana kita berada dalam fasa perkembangan pesat sektor prasekolah sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan sebagai fun fact, sejak tahun 2010, bilangan lelaki dalam PKK Malaysia memang meningkat sedikit demi sedikit walaupun kadarnya perlahan. Ini adalah antara isi kandungan pembentangan pada hari ini. Sebagai pengenalan, masalah ketidakseimbangan jantina dalam PKK bukan satu isu baru. Ia berlaku di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dalam banyak negara maju sekalipun, peratusan guru lelaki tidak pernah melepasi 5%. Ini menunjukkan halangan bukan pada negara tertentu tetapi pada stigma sosial yang sudah lama tertanam. Kanak-kanak pula sebenarnya mendapat manfaat besar apabila melihat lelaki dan wanita bersama-sama memainkan peranan penjagaan dan pendidikan. Malangnya kerana stereotip mengasuh itu kerja wanita, ramai lelaki tidak berani memilih kerjaya ini. Mengapa isu ini penting untuk dibincangkan dan apa manfaatnya kepada Malaysia? Guru lelaki bukan sekadar variasi, sebaliknya merupakan satu nilai tambah kepada bidang pendidikan awal kanak-kanak. Mereka membawa perspektif berbeza dalam aspek bermain, penyelesaian masalah dan cara memberi bimbingan. Kajian menunjukkan kanak-kanak yang berinteraksi dengan guru lelaki dan wanita mempunyai perkembangan sosial yang lebih seimbang. Mereka melihat bahawa kasih sayang, disiplin dan kesabaran bukan hanya milik satu jantina sahaja. Hal ini seterusnya menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang seimbang dan seterusnya manfaatnya akan diperolehi kepada kanak-kanak. Jom kita sama-sama lihat bagaimanakah situasi ini berlaku di dua negara yang berbeza dan kita akan lihat dua pandangan yang berbeza, seterusnya impak pandangan tersebut kepada Malaysia. Kajian Croatia dan Turki sangat berbeza arah tetapi melengkapi antara satu sama lain. Croatia fokusnya kepada mengapa lelaki memilih kerjaya guru prasekolah dan Turki pula bagaimana lelaki bertahan dalam kerjaya guru prasekolah. Ini kerana dalam mana-mana profesyen menyertai itu atau penyertaan itu adalah satu hal yang berbeza, manakala bertahan itu juga adalah satu hal yang berbeza. Kita selalu berbincang bagaimana nak rekrut guru lelaki tetapi jarang membincangkan bagaimana nak pastikan mereka tidak keluar selepas 1 atau 2 tahun. Dan Malaysia berada di antara kedua-dua negara ini. Lelaki ada dalam profesyen ini tetapi tidak ramai dan tidak terlalu disokong secara sistematik. Kita beralih kepada negara Croatia. Di Croatia, motivasi lelaki di Croatia sangat kuat dan bersifat kemanusiaan. Mereka melihat kerja ini sebagai peluang mengubah masa depan generasi muda. Ada yang mengaitkannya dengan pengalaman masa kecil mereka sendiri. Contohnya ada guru yang dibesarkan tanpa figura lelaki lalu mahu menjadi model peranan yang mereka tidak pernah dapat. Menariknya, motivasi mereka hampir sama dengan motivasi guru wanita, iaitu minat yang mendalam terhadap perkembangan kanak-kanak. Ini menunjukkan bahawa nilai kemanusiaan tidak mengenal jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Manakala di Turki, situasi di Turki lebih mencabar kerana norma sosial yang konservatif.
Ada ibu bapa yang kurang selesa apabila lelaki mengasuh kanak-kanak, terutama dalam tugas seperti memujuk, mendukung atau membantu ketandas. Walaupun begitu, guru lelaki bertahan melalui strategi yang sangat profesional, menunjukkan kompetensi secara konsisten, membina komunikasi yang telus, mengelak tingkah laku yang boleh disalah tafsir dan menjadi role model dalam etika kerja. Ini menunjukkan bahawa lelaki dalam PKK sering terpaksa bekerja double clean, memastikan diri mereka tidak pernah disalahertikan. Kanak-kanak dalam kajian Turki menunjukkan respon paling positif kepada guru lelaki kerana mereka melihat guru lelaki sebagai play leader. Sebagai sintesisnya, motivasi yang kuat tidak menjamin kelangsungan. Tanpa sokongan institusi atau penerimaan ibu bapa, guru lelaki akan mudah hilang semangat. Sebaliknya, daya tahan tanpa motivasi pula mungkin menyebabkan burnout. Jadi, sintesis kedua-dua kajian ini ialah lelaki kekal dalam profession apabila ada motivasi dan sokongan berjalan seiring. Ini konsep penting untuk pembuat dasar di Malaysia. Ayuh kita sama-sama melihat lanskap di Malaysia. Di Malaysia, data menunjukkan sekitar 11.8% guru prasekolah ialah lelaki, lebih tinggi daripada purata global di Malaysia. Menariknya, ibu bapa Malaysia lebih bersikap pragmatik. Mereka pentingkan kualiti program, keselamatan dan akademik, bukan jantina. Ini berbeza dengan Turki yang lebih skeptikal. Isu tambahan yang perlu kita ambil kira adalah guru lelaki kadang-kadang satu-satunya lelaki dalam sekolah, tiada mentor lelaki untuk dirujuk dan tekanan sosial kerja wanita yang masih wujud dalam sesetengah masyarakat. Ini menunjukkan perlunya sokongan struktur, bukan sekadar penerimaan sosial semata-mata. Apa Malaysia boleh pelajari daripada Croatia dan Turki? Dua negara ini memberi dua bentuk panduan kepada Malaysia. Daripada Croatia, Malaysia boleh belajar tentang pentingnya mempromosikan PKK sebagai profesion bermaruah, bernilai dan berasaskan amanah. Manakala daripada Turki, perlunya modul latihan untuk membantu lelaki menguruskan persepsi, membina kepercayaan dan mengelakkan salah faham. Malaysia boleh menggabungkan kedua-duanya secara harmoni dengan memasukkan nilai Islam seperti rahmah, tarbiyah, amanah dan membentuk naratif bahawa mendidik anak kecil adalah tugas semua, bukan tugas satu jantina semata-mata. Sebagai usaha pengukuhan Malaysia, kita boleh mengambil beberapa langkah praktikal iaitu menonjolkan naratif baru, guru lelaki bukan pelik tetapi diperlukan di prasekolah. Selain itu juga latihan guru perlu dibuat, menambahkan modul etika, child safe guiding, komunikasi ibu bapa dan isu gender. Manakala antara langkah lain iaitu proses normalisasi di mana tampilkan guru lelaki dalam media, video dan kempen KPM. Seterusnya, sokongan di peringkat sekolah melalui sistem mentor, komuniti sokongan antara guru lelaki seluruh negara. Beberapa negara Asia seperti Jepun sudah menubuhkan Men in EC Network untuk memberi sokongan emosi dan profesional kepada guru lelaki apabila mereka memerlukan support sistem daripada orang lain. Implikasi daripada dasar ini, Malaysia boleh melangkah lebih jauh dengan memasukkan kepelbagaian jantina sebagai indikator dalam rancangan pembangunan PKK. Contoh yang boleh dibuat ialah beasiswa untuk pelajar lelaki dalam PKK, program Special Track for Male Preschool Teachers, kempen kebangsaan mengubah persepsi masyarakat,
dan anugerah untuk guru lelaki berprestasi tinggi. Ini bukan untuk menggantikan guru wanita, tetapi untuk menambah kekayaan pengalaman dan perspektif dalam bilik darjah di prasekolah. Walau bagaimanapun terdapat jurang dalam pendidikan yang dibuat, kita masih belum mempunyai kajian mendalam tentang guru lelaki Malaysia. Banyak andaian dibuat berdasarkan kajian luar negara. Kita perlukan kajian longitudinal, kajian kualitatif mengenai cabaran sebenar, kajian ibu bapa mengikut kawasan dan kajian institusi tentang sokongan organisasi. Walaupun 11.8 guru prasekolah ialah lelaki, tetapi tiada data nasional menunjukkan berapa ramai yang bertahan lebih 5 tahun. Daripada dua kajian ini, satu model dibangunkan iaitu model menunjukkan bagaimana beberapa faktor saling mempengaruhi. Bermula dengan motivasi intrinsik, sokongan profesional, kepercayaan ibu bapa, retensi, imbangan jantina dan kualiti pendidikan. Ini boleh menjadi asas kepada kajian lanjutan di Malaysia. Jika diuji secara empirikal, model ini boleh membentuk dasar jangka panjang negara, khususnya kepada bidang prasekolah. Mesej utama yang ingin disampaikan dalam kajian ini adalah PAKK bukan profesion wanita semata-mata. Ia profesion manusia yang amanah. Apabila kanak-kanak melihat guru lelaki dan wanita sama-sama membimbing, mereka belajar bahawa kasih, empati, disiplin dan kepimpinan bukan milik satu jantina sahaja. Ini membantu memecah stereotip sejak kecil, sesuatu yang memberi kesan seumur hidup. Sebagai kesimpulan, penyertaan lelaki dalam PAKK perlu dilihat secara menyeluruh dari motivasi hingga kemampuan untuk bertahan. Malaysia mempunyai ruang untuk menjadi peneraju Asia Tenggara dalam PAKK yang inklusif. Kita hanya perlu naratif baru, latihan yang relevan dan dasar yang menyokong. Akhirnya yang paling mendapat manfaat ialah kanak-kanak kerana mereka mendapat pendidikan yang lebih seimbang, lebih kaya dan lebih mencerminkan realiti masyarakat. Sekian, terima kasih.